Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hari Jumaat Ramadan yang kedua. InsyaAllah it's gonna be interesting vlog. Yang best hari ni kita ada meeting dengan seseorang. Nak tahu siapa? Tunggu. 1, 2, 3. Intro. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdendang, kumandang azan. What's up guys? Alright, so sepatutnya tengah hari ni saya dan Nina keluar untuk berjumpa seseorang yang macam saya cakap pagi tadi. Tapi disebabkan kita orang kesetukan masa dan semua orang kena berpecah. Sekarang ni semua nak kena buat benda pecah. Tak boleh sama-sama lagi dah. Tak jadi jumpa. So tak jadilah tunjuk siapa yang best yang kita nak jumpa tu kan. Jadi tak apa, mungkin lain kali kita akan tunjuk lah. Alright, it's gonna be a busy weekend InsyaAllah. Sebab kita plan untuk buat iFollows TV, satu show untuk iFollows TV during Ramadan ni insyaAllah, untuk viewers di dalam iFollows TV. So dekat mana iFollows TV? Dekat dalam Facebook page iFollows HQ. Okay, so you all boleh check it out. InsyaAllah ada dalam 4 segmen yang akan diikutdarakan episod terbaru pada setiap hari Rabu. And saya sangat teruja untuk persiapan ataupun shooting untuk show tu. Alright, so sambung kerja. Sebab saya nampak awak lembut, tapi bukan lembut ni. Maksud saya awak jadi orang yang lembut. Lemah lembut. Lemah lembut. Cepat Bik, belanja. Sekali belanja. Sekali ya? Sekali je? Baris! Gerak bertiga-tiga! Kanan! Set! Saya tahu macam ni. Saya tak boleh buat position sales lah. Awak cakap apa? Tisu. Hai Arman. Aku ada kan duduk kat sini. So, tadi mak aku call, dia cakap dia masak mi Bandung. Hey. Padat Bik, padat. Mereka sanggup. Datang bawa anak kecil di bazar. Oh my god. So orang di Malaysia memang orang Melayu, especially Muslim yang mereka takkan lari dengan bazar Ramadan bila setiap kali musim Ramadan. Musim Ramadan betul tak? Setiap kali Ramadan je bazar adalah tempat wajib untuk orang datang dan berpusu-pusu memenuhi tempat tersebut. Kenapa Saya memang pandang makanan. Saya pun tak, tapi cuma macam sekarang ni kan, bila nak singgah bazar, saya nampak ramai tadi orang singgah bazar. So apa yang saya terfikir ialah, Allah nak kuih, nak ni, nak tu. Macam best kau dapat singgah. Saya pula, kalau saya sekarang ni kalau saya pula, sebab saya dapat tengok orang yang macam-macam. Ngantuk. Oh, dapat tengok orang macam-macam. Orang yang berniaga macam-macam, yang kreatif, yang kreatif, dan yang macam benda tu semua tempat ada, tapi masih lagi orang jual dan masih lagi orang nak makan. Dan masih lagi dia yang orang beratur ramai. Contoh macam murtabak. Boleh kata kalau macam semua bazar, semua ada murtabak. Tapi kan hakikat sebenar, sebelum puasa murtabak memang ada je. Ya, tapi orang tak nak. Orang tak terima pun. Waktu Ramadan je orang katanya orang murtabak. Dan roti john.
Walhal roti john kalau buat hari lain orang tak nak. Kita pun tak ingat roti john pada hari lain. Tak ingat. Tapi Ramadan dikaitkan dengan roti john dan murtabak. Itulah kalau setiap kali saya pergi bazar, saya mesti akan tengok dua menu tu. Macam lepas tu kat sini ada, lepas tu jalan depan sikit ada lagi. Tak tahu mana satu yang sedap. Tengok orang beratur panjang, okey. Terus ada assumption, okey tempat tu sedap. Walhal tak tahu pun. Kan? Kenapa tak ada brand yang memang fokus dia buat roti john je? Dia specialist roti john. Dia roti john yang tersedap dan terpower, yang ada banyak network gila dekat Malaysia ni. Ya. Kan? Oh my god. Lepas tu roti john tu dia buat franchise. Power kot. Kita buat roti john, saya buat sedap. Roti john I flawless. Roti john Nina. Roti john flawless. Roti john Nina. Apa John flawless? John Nina. John Nina. John Nina. Okey, kita dah sampai rumah dah. Sekejap lagi kita sampai rumah. And hari ni kita akan makan mi Bandung. Mak masak mi Bandung hari ni. Kita buka mi Bandung insya-Allah. Sangat menggeliurkan. Alright. Jom. Berapa orang kita mi? 5 Mak, ni mi apa ni, Mak? Ni semua. Ni mi apa ni? Tengah ambil. Okey, Mak beritahu lah ni apa. Mak tunjuk ni apa. Okey. Ni mi Bandung. Okey. Ni kuah dia. Salam. Padu beg. Ada sikit dah. Padu beg. Apa resipi dia? Malas lah. Cari dah sendiri. Okey, apa ramuan rahsia dia? Tak ada rahsia, mana lu cakap kata rahsia. Oh, okey, betul juga. Ada udang, ada daging tetel, ada sotong, fish cake. Fish cake? Yes. Fish cake. Ada telur. Ni mi ya, ni mi. Mi ni apa beza mi dengan mi kat kedai lain? Beza dia mi kedai tu dia tak celur pun. Dia buka daripada tu terus masuk pinggan, terus cuba keluar. Dia menu perkongsian menu daripada Mak Yah. Mi apa tadi? Oh, sorry. Perkongsian menu daripada Mak Yah. Mi apa tadi? Mi Bandung. Bukan mi Bali Mi Bandung. Mi Bali bila, Mak?